Sungai Buloh, Selangor. Tanya sahaja penternak mahupun pemancing tegar, ekosistem air tawar Malaysia menyembunyikan pelbagai ikan berharga. Buat penternak, ikan air tawar seperti patin menjadi punca rezeki sejak zaman nenek moyang. Untuk si pemancing pula, mengail penghuni istimewa seperti kelah dan sebarau mengubah hobi menjadi obsesi. Bagaimanapun, hidupan air tawar Malaysia kini berdepan ancaman pencerobohan ikan asing invasif. Ikan bandaraya ni kita panggil dia spesies invasif lah. Dia silent killer. Ikan-ikan tempatan kita, dia bertelur di celah-celah batu ataupun di dasar-dasar sungai. Dan ikan bandaraya memang sifat dia mulut seperti vacuum. Jadi dia akan sedut apa yang ada di dasar. Sekarang untuk kita tangkap ikan ni sebabkan dari segi tempat. Kalau dia berumah tempat yang lebih dalam, agak sukarlah kita untuk dapatkan ikan ni. Walau bagaimanapun, kita tetap turun, menyelam atau turun bot, memukat. Kita terus buat aktiviti ni lah. Selain tu, kita juga keluarkan telur-telur ikan bandaraya daripada lubang. Kaedah yang paling sesuai untuk kita menangkap ikan bandaraya ni, kita menggunakan kaedah menjala lah. Bila kita dapat ikan tempatan yang berukuran kecil, mudah kita untuk melepaskan kembali ke dalam sungai. Ikan bandaraya terkenal sebagai ikan hiasan pembersih akuarium kini memenuhi ekosistem air tawar negara. Tanpa pemangsa semula jadi dek membiak di ekosistem asing, ikan invasif menghapuskan ikan tempatan hingga setiap kawasan menjadi tandus. Selain kempen menangkap ikan bandaraya oleh badan bukan kerajaan, sekumpulan penyelidik dari Universiti Selangor dikenali sebagai UNICEL antara yang menyahut penyelesaian isu ini. Ikan bandaraya merupakan spesies invasif yang berasal daripada Amerika Selatan dan dibawa masuk ke Malaysia iaitu tujuan ikan hiasan. Dominasi ikan bandaraya ini bukan hanya berlaku di Malaysia saja, tetapi ianya telah mula meluas dan melebar seluruh dunia. Antaranya ada beberapa faktor, kemungkinan ianya dilepaskan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh peminat-peminat industri ikan hiasan ke dalam kita punya ekosistem air tawar. Jabatan Perikanan Malaysia mendapati ikan bandaraya menguasai 6 sungai utama Lembah Klang. Menurut kajian yang dijalankan, dalam 800 ikan yang dijaring pada satu masa, hanya 6 ekor spesies tempatan, puyuh dan